ramai. Okey, kamu dulu. 13. 14 sampai ke belakang. Maju ke hadapan. Okey, berhenti. Baiklah. Okey, berhenti. Di-share. Okey. Baik. Ali dia semangat kan bagi Ali. Wah, banyak Ali. Okey. Bangkis. Bagi kayu satu seorang. Okey. Lawan. Okey, pakai balik. Lawan. Okey. Okey, keluar. Kaki dulu. Nampaknya kedua satu dan kedua tiga agak sengit. Masing-masing menuju ke lensan penawak. Jangan mengalah. Itu dia. Tempat pertama nomor 1. Kita mencari tempat kedua. Tempat kedua kumpulan 3. Kita mencari tempat ketiga. Kamu lagi lagi. Kawan. Masih mencari tempat ketiga. Masih ada masa itu dia. Tempat nomor 4. Tempat ketiga. Okey, berada di dah. So, tenanglah pasangan anda dalam. Itu dia pergerakan pasangan yang pertama setiap kumpulan. Telah pun bermula. Okey. Ada yang sampai ke lantak. Ada yang berjaya membawa sampai ke pasangan yang seterusnya. Okey. Okey, kawan terus. Bola berada di dahi. Guna pipi, guna dahi. Saya tak tahulah kalau dahi anda ada pipi. Okey. Pastikan menggunakan dahi. Main tipu. Oh, masuk dalam telinga. Masuk accident. Kawan. Guna dahi. Jatuh, kutip balik. Sambung jatuh, kutip balik. Kawan. Jangan gelak. Tahan. Jangan gelak. Kawan. Patutlah anda cium lagu pipi. Kawan. Itu dia. Potong bola ada 2. Tempat pertama. Potong bola nampak. Tempat kedua. Kita mencari tempat ketiga. Itu dia. Kumpulan 3 tempat ketiga. Okey, itu dia. Masih tenang pipi diketik. Dan tempat terakhir 3 2 Okey tu. Semua tamak nak baca merah dulu. Mana ni? Okey. Kawan. Pancing sampai anda dapat kesemuanya. Abang belakang lagi bang. Belakang kan. Dapat satu seorang. Okey kawan. Masih. Kawan. Banyak lagi tim. Boleh cuba tim-tim lain. Come on, boleh bang, boleh. Okey, belakang sikit. Dulu buat apa? Okey, bang. Hati-hati. Pastikan tidak terjatuh. Santai kawan. Masih ada masa. Ini nampak sangat ni. Siapa nak mancing ni?
Gaduh. Mari kita kira. Okey. Mana yang kata belas kepala? Kita tengok kumpulan 3. Peserta pertama. Okey. Pastikan. Wow. Oh, cemerlang. Yedah kita menang. Yedah kita menang. Ni turunkan Din. Di bawah. Duduk atas kursi. Ya. Kawan. Ya. Kawan. Ya. Lagi terus. Pecahkan. Ya. Itu dia. Detik gila sampai habis. Ya. Okey, kawan. Teruskan. Ya. Li, tak payah beria, Li. Tak payah beria, Li. Dunia semua ni, Li. Li. Itu bunyi belon atau bunyi kerusi yang kata. Bawa kamera, Bob. Aduh, belum duduk. Bob belum duduk. Ya, kawan. Maju. Belon tak tiup. Tak tiup belon. Okey. Bagi ahli yang memegang belon, apabila belon anda sudah habis, teruskan. Ya. Main tipu. Okey. Itu tempat pertama. Kumpulan 3, tempat kedua. Kumpulan 4. Come on. Ya. Okey. Apa yang kat dalam? Ya, okey. Janji berada. Tak apa. Saya berapa kali ni? Tengok. Go. Laju. Cepat sikit. Okey. Kepala. Okey, letak. Okey, betul dekat belakang. Adik-adik ni pantang dihasut. Okey, letak. Okey. Itu. Okey. Yang ni apa isi dia? Pulang. Kawan. Lagi teruskan. Okey, lagi. Cedok. Sundaknya selalu sepan dalam tu. Go. Sekali. Baik.
Okey, cepat. Okey, bersih betul saya pada hari ini. Come on, Lele, come on, teruskan. Maju lagi. Lagi. Sama. 7 di sebelah kiri saya, 7 di sebelah kanan saya. Okey, menghadap. Saya nak 7. Balingan yang pertama. Yang sambut pegang dahulu. Yang pecah bocor anda terus terkeluar. Okey. Alright. Sedia untuk balingan yang seterusnya. Okey. Lagi sekali balingan seterusnya. Masih ada lagi yang pecah. Okey. Sekali lagi balingan seterusnya. Okey. Alright, yang pecah terus terkeluar. Okey. Yang tidak pegang belon. Oh no. Okay. Satu langkah ke belakang, ikut langkah saya. Okey, nampak tak kon yang saya angkat dengan kon. Hai. Sedia. 3 2 Cantik. Okey, sedia. Satu pasangan dari kumpulan satu terkeluar. Okay, so macam tadi juga, sekiranya pecah serentak, saya akan tengok kumpulan mana ataupun pasangan mana yang baling dahulu di atas. Okey, sudah 3 2 Tanya. Tempat ketiga. Kumpulan dua. Okey. Undur dekat lautan. Belakang lagi. Okey. Sedia. Okey. Mana? Okey, abang. Beres sikit.
Okey, cantik. Sedia. 3, 2. Hampir berjaya tetapi diketik lalu pecah. Okey, pertandingan sengit. Ada dua. Oh, terror, Bame. 3, 2. Hebat. Okey. Dua berjaya. Satu lane di belakang. Oh. Okey, cantik. Okey. Sedia. 3, 2. Sedia. 3, 2. Pecah dua-dua. Itu dia. Kumpulan 2. Yang hanya satu pertandingan daripada tadi berjaya mengalahkan. Langsung pertandingan tarik tali sukaneka di antara dua kumpulan, iaitu sekarang kumpulan 4 menentang kumpulan 2 di sebelah kanan ini. Ayuh kita saksikan siapakah pemenangnya. Mana? Okey. Stand by. 3, 50. Bayar berapa? Tahu. 50. Mahal. Ada yang hidup. Sini Ali. Ya. Jual. Kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara kami dan sahabat sejawatan kami sebagaimana kekasihmu mendidik pada sahabat baginda berbuat baik. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik dan bercerai-berai. Maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk membantu dalam menegakkan amal ma'ruf dan dari mara bahaya dan keburukan. Rabbana khalaqna anfusana wa in lam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Majlis makan malam anjuran kelab guru dan staf SMK RPS Letau. Okey, serta yang diraikan seterusnya tempat ketiga. Tempat ketiga jatuh kepada kumpulan Puan Siti Asap. Nombor 1. Kata-kata dia nombor 1.
Cuba lagi kacang. Tahun depan. Okey, yang ni saya baca Johan ya. Yang maksudnya yang nombor yang tak ada nombor yang tetap. Okey, Johan Sukanika Family Day 2025 jatuh kepada ceng 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 kumpulan 3. Ni kumpulan banyak nipu. Dua. Kumpulan 3 Cikgu Umi Kalsum. Okey, nombor Nek Johan, Airil. Nombor 2. Ahli mana ahli? Ahli tolong. Okey, nombor 2 jatuh kepada kumpulan 2. Okey, seterusnya. Okey, dipersilakan Puan Ifah untuk mencabut 6. 6 je, jangan lebih. Okey, kita mulakan dengan nombor pertama. Cikgu Ifah, tangan dia baru lepas makan ayam tadi. Ada bau-bau ayam sikit dekat nombor ni. Okey, 02. Kan biasa kan di rumah bateri kawin habis. Betul. Sesuai dengan. Okey, tanya Cikgu Arif, jangan menangis. 28. 028 Amirul. Akhirnya dari tadi dia bangun duduk. 028. KP aku tak nak buah je. Amirul. Boleh pandai lah dekat apa ni. Okey, terusnya. Okey, seterusnya 035. 035 Kak Ros ke? Betul Kak Ros. 035 dapat kursi healing. Healing. Kak Ros lagi healing. Okey, tanya Cikgu Rus Merah. Seterusnya dah gol dah. Yang ni ibarat gol bar lah. Okey, ibarat gol bar. 03. Betul tu. 030. Perlu pesan nak pakai mic ke? Okey, seterusnya. Okey, 027. 027. Macam mana saya last? Patutnya yang dapat yang ni, yang tak towel tadi lah. Kejap. Satu ni. Dah gol bar. Dah cuba bangun. Siapa yang tak sebut lagi? Siapa lagi yang belum sebut? Cik, ya Allah. Cik mana dia? Ni tak adil. Bagi dulu. Okey. Pemenang untuk teka gula-gula pertama, ya, sangat bertuah. Tekaan dia
Dia okey, dalam ni jumlah dia ada 173 tau. 173. Siapa yang teka paling hampir tu? Okey, saya jemput terus lah Cikgu Firdaus. Okey, betul. Saya minta dulu. Kita nak hadiah besar dia. Sangat-sangat besar. Okey, dan orang kedua yang teka hampir tepat. Siapa saya? Saya Cikgu Haitul. Dipersilakan Cikgu Haitul. Tanya Cikgu Haitul. Cikgu Haitul teka 172. Cikgu Firdaus teka 112 kepada kedua-dua mereka. Ini mungkin kelas dia. Tolong pandai-pandai lah korang bagi. Bagi dulu. Kita nak kira tak sempat. Kita dah tak sempat nak kira tadi. Tolonglah. Pandai-pandai lah korang. Jangan gaduh. Ni tunjuk dulu. Ni gold bar. Dalam ni ada gold bar. Nilai dia 500 plus. Okey, dalam ni ada gold bar. Cikgu Dan, nak ke? Bagi sponsor. Ini di sponsor. Okey, kita dapat sponsor luar. Okey, jadi disebabkan itu kita menggunakan di sponsor tu, kita belilah gold bar. Okey, kita tak gunakan duit ahli-ahli. Jangan risau Ini sponsor luar. Jadi bertuahlah siapa yang dapat gold bar ini. Baik, nombornya ada pada siapa? Apa 5? 50. 505 apa? Sabar ke apa tu? 5. Tu nombor dia 5. Betul? Tak surprise lah. Siapa pegang nombor 5? Tak ada? Ada. Itulah nombor 5 pemenang dia. Macam Okey, betul kan daftar ada gold bar? Betul, tak tipu Uji, cek. Mudah-mudahan dengan hadiah grand prize tadi kita dah serahkan kepada pemenangnya, iaitu Uji. Sekali lagi, itu bukan untuk Puan Uji. Ya Allah, Puan Uji yang dapat. Cikgu Dan, minta maaf Cikgu Dan. Allah Akbar. Sedih apa, sedih dalam bilik ni. Ketuk dinding, lagi bucu katil, tak apa. Okey, dengan ini maka berakhirlah sudah majlis dinner KGSB pada malam ini. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada yang kita raikan kerana sudi hadir, iaitu Puan Atira, Cikgu Alia dan Cikgu Rosmini yang telah pun berpindah sekolah. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua, khususnya kepada barisan pentadbir yang sentiasa menyokong KGSB 2024-2025, dan juga kepada rakan-rakan guru, rakan-rakan staf dan ahli keluarga yang terlibat pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Oh, saya lupa, ada guru besar SK Lanai di belakang sana, Cikgu Rosman. Terima kasih Cikgu Rosman. Cikgu Rosman ni dulu dia di Fikir Rendah Sekolah Bekau. Okey, dia berpindah ke SK Lanai jadi guru besar. Terima kasih Cikgu Rosman. Okey. Sekali lagi, dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Lauk-lauk masih ada, saya rasa. Masih ada kuih, masih ada makanan yang masih ada di belakang. Tuan-tuan dan puan boleh terus menjamu selera. Okey. Sebagai kata penutup, macam yang diutarakan tadi, jadi yang dimaklumkan oleh Puan Siti Asah, insya-Allah dengan berakhirnya Family Day KGSB 2025 ini, maka KGSB bagi sesi 2024-2025 akan menutup tirai, akan menyerahkan tugas kelab guru dan staf atau kepada AJK yang seterusnya. Puan Siti Asah cakap kita akan umumkan malam ni, tapi malam ni tak surprise. Masing-masing kelebihan, masing-masing bawakan makan. Mandi.
balik. Cepat balik. Baik, ada boleh atau aksi yang berikan semangat. Syazrul atau lagu. Cikgu Amirul. Baik, di tempat ketiga dengan masa 251 Encik Kaslan. Dan pulang atas suruhan pulang matang dalam 4 tahun dipegang oleh Cikgu Haji. Belum bertahan sampai ini. Dalam 4 tahun yang hebatnya. Okey, seterusnya. Terima kasih KPSB. Okey, sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih KPSB.
Okey.